Assalamualaikum. Hari raya pun dah sampai ke penghujungnya. Jadi anak-beranak pun dah balik. Dah balik ke KL, balik ke Johor, balik ke Penang. Balik ke negeri-negeri yang mereka bekerja dan berkhidmat. Jarang sekali yang balik ke Kota Baru, ke Bacok, ke Tanah Merah, ke Gua Musai, ke Kuala Keras. Sebab sini bukan tempat kerja. Di Kelantan bukan tempat cari duit yang utama. Bukan tempat cari rezeki, tapi tempat yang bersantai, yang balik jumpa orang tua sahaja. Nak cari rezeki, keluar daripada Kelantan. Klik makan jeng punya jauh, balik rumah pula, kena pula air tak ada. Air tak ada, sama ada air daripada air Kelantan sendiri, ataupun air boring bermasalah. Bermasalahnya, enjing panah, mati. Enjing sumak. Sebab mana? Sebab orang ramai guna. Anak-anak semua balik guna enjing tu. Jeng sampai enjing. Jadi, dia untuk maklumi orang yang berada di luar negeri Kelantan. Negeri Kelantan ni sebenarnya, rakyatnya sebenarnya sudah lupa dah tentang masalah air. Kerana masalah air ni dapat diatasi dengan boring. Satu. Dan yang keduanya, orang negeri Kelantan ni sudah lupa dah ada kodok jabatan yang menyediakan air kepada rakyatnya. Air Kelantan. Ingat lama dah. Pejabat-pejabat dia pun kadang-kadang sesuatu tempat tu di tempat-tempatnya dah tutup dah, pejabat dah pindah kepada tempat yang utama. Kerana apa? Perkhidmatannya sudah berkurang. Kerana orang sudah potong air yang tubik angin, yang tubik air teh, orang sudah potong baik gali sendiri. Tu tempat boleh gali. Tempat tak boleh gali, supaya bandar-bandar nak gali air hanya air busuk tak boleh. Paksalah bertahan dengan air Kelantan. Dia tempat-tempat yang kawasan Besti Baru, kawasan yang air payau, air yang masal. Dan kawasan itu terpaksalah timur daripada air Kelantan. Terpaksalah timur bagaimana keadaannya. Dan di kawasan itu sahaja air Kelantan ini memberi khidmat. Di tempat lain hampir lupa dah. Berpuluh-puluh tahun dah tak masa air pahit. Mengikut kajian juga, negeri Kelantan ni lah antara negeri yang rakyatnya paling banyak menggunakan sumber air bawah tanah. Ini bermakna apa? Bermaknanya jabatan air dia, jabatan air yang dibekalkan oleh negeri-negerinya tidak berjaya. Amba juga nak kata mencabar pun tidaklah nak cabar, sebab kita bukan debel. Tapi kalau rasa nak membela air Kelantan sangat, bolehlah pergi tengok ke rumah Tok Wakil masing-masing, rumah exco masing-masing, rumah wakil rakyat YB yang kita pilih hari tu, tengok rumah dia guna air Kelantan ke air boring. Kalau dia guna air boring, bolehlah undi sport kita. Sebenarnya isu air ni sudah berpuluh tahun dah. Orang barisan nasional yang nak merapas negeri menggunakan isu air ni tak menang. Rakyat Kelantan tetap juga reda. Tak ada air pun, boleh air keruh pun, boleh angin dalam paip pun. Rakyat Kelantan ni akan undi walaupun wakil rakyat dia, orang yang dia pilih tidak berkhidmat untuk dia dan tidak menyelesaikan masalah dia. Kerana dia undi ni undi parti lah, sebab dia percaya parti tu boleh menolong dia. Mari terfikir hamba, zoling kerajaan Barisan Nasional ataupun kerajaan pusat ni nyatak bui batu untuk JKA Kelantan, untuk air Kelantan, beki paip-paip lama gapo, beki hok mana rosak. Tapi dia royak sebenarnya air Kelantan ni sepatutnya lama dah selesai. Segala peruntukan, segala permintaan, bantuan, bajet yang diberi dikira cukup lah kalau untuk memulihkan apa yang menjadi masalah pada air Kelantan. Dan dia berkata selain pada Kelantan, jadi Kelantan ni ada guru jugalah. Sabah satu masa pun macam Kelantan juga. Bui duit habis. Masalah tak selesai. Begitulah yang berlaku di pada air Kelantan ni. Kerana dia tu bekerja JKA, mungkin dia tahulah katanya dua negeri ni apabila disalurkan akan berlaku masalah di peringkat atasnya. Jadi amba tanya masalah tu peringkat atasnya ni daripada berpunca daripada pusat ke daripada negeri. Dia pun kata negeri. Lagu mana?